Okey, inilah dia keadaan bonet aku sebelum aku clearkan tu. Di dalam dia ni dah apa? Dah kena air, dah kembang. So aku terpaksa tukar, buang papan yang lama tu. So aku akan ganti, aku akan cuci dulu lah. Cuci, nanti kita tengok lah macam mana. Nak ganti ke, nak apa ke kan. Tapi aku akan cat dulu kot sebelum ni tu. Cat, bersihkan dulu, buang karat-karat. Lepas tu nanti aku akan clearkan benda ni lah. Alright, jom kita tengok macam mana. Ni aku terpaksa buka sebab itu hari hantar memang apa ni, orang cat tu aku tak tahu macam mana dia buat lah. Habis basah ni kan. Aku punya kapet ni semua rosak. Aku tak nak aku terpaksa nampak tepi tu. Jom kita tengok tepi tu. Dia mandikan kita aku sampai dalam kot. Ni dia punya tempat buka tayar habis jahanam. So aku tak nak aku kena buka, buang, habis berkarat. Sampai naik kulat nampak tu. Dah buang nampak tu kulat. Aku tinggal 2 minggu. Itu pun ada problem lagi. Cat-cat ada banyak yang tak jadi. Aku ambil jugalah. Aku redor je lah mana yang tak kena tu. Ni sepatutnya dalam ni pun dia cat ni. Nampak? Dia tak cat pun. Aku cat luar dalam. Tapi memang dia buat cincai lah. Ni aku buatlah video sikit supaya nanti aku dah touch up balik, adalah nampak beza sikit kan. So aku tak buat review sikit pasal cat aku ni sebab kalau aku tunjukkan banyak dia punya reject, dia punya kesan ada problem-problem. Walaupun selepas aku suruh dia touch up, masih lagi ada problem. Tapi biar dulu lah tu. Aku nak clearkan ni dulu. Nampak ni, wire-wire lampu brake pun ada yang aku tak tahu dia pasang macam mana. Dia ada sentuh wire apa. Nah, wire ni pun dia cabut. Nampak ni, wire lampu ni tak nyala dah. So tu nantilah lain kali aku check. Sekarang ni nak kena clearkan ni. Kalau biarkan lama ni habis ni berkarat ni, nampak ni. Nanti kan habis body berkarat. Sebab dia biarkan benda ni penuh air, penuh dengan air. So kalau kita biarkan habis lah body, jahanam body. So aku nak bersihkan ni dulu. Nanti kita tengok lah macam mana. Ni aku terpaksa buka sebab itu hari hantar memang apa ni, orang cat tu aku tak tahu macam mana dia buat lah. Habis basah ni kan. Aku punya kapet ni semua rosak. Aku tak nak aku terpaksa nampak tepi tu. Jom kita tengok tepi tu. Dia mandikan kita aku sampai dalam kot. Ni dia punya tempat buka tayar habis jahanam. So aku tak nak aku kena buka, buang, habis berkarat. Sampai naik kulat nampak tu. Dah buang nampak tu kulat. Aku tinggal 2 minggu. Itu pun ada problem lagi. Cat-cat ada banyak yang tak jadi. Aku ambil jugalah. Aku redor je lah mana yang tak kena tu. Ni sepatutnya dalam ni pun dia cat ni. Nampak? Dia tak cat pun. Aku cat luar dalam. Tapi memang dia buat cincai lah. Ni aku buatlah video sikit supaya nanti aku dah touch up balik, adalah nampak beza sikit kan. So aku tak buat review sikit pasal cat aku ni sebab kalau aku tunjukkan banyak dia punya reject, dia punya kesan ada problem-problem. Walaupun selepas aku suruh dia touch up, masih lagi ada problem. Tapi biar dulu lah tu.
Aku nak clearkan ni dulu. Nampak ni, wire-wire lampu brake pun ada yang aku tak tahu dia pasang macam mana dia ada sentuh wire apa. Nah, wire ni pun dia cabut. Nampak ni, wire lampu ni tak nyala dah. Untuk nantilah lain kali aku check. Sekarang ni nak kena clearkan ni. Kalau biarkan lama ni habis ni, berkarat ni, nampak ni. Nanti kan habis bodi berkarat. Sebab dia biarkan benda ni penuh air, penuh dengan air. So kalau kita biarkan habis lah bodi, jahanam bodi. So aku nak bersihkan ni dulu. Nanti kita tengok lah macam mana. Okay geng, kita basuh sikit dalam bonet ni. Kotor gila lah. Okey geng, aku dah cuci lebih kurang lah. Buang sikit daki-daki tu, kita akan bersihkan. Tengok macam mana dia punya kotoran dia. Kelahnya sikit air. Kuat sangat ni. Kelahnya sikit. Bahagian tepi-tepi ni aku lap je geng. So bahagian tepi ni tak nak bagi air masuk belah celah-celah ni. Kita lap je.
selesai cuci bonet. Kita tengoklah nanti macam mana. Kita cat balik ke apa ke. Tapi ni aku dah cuci. Buat ada karat. Tengoklah nanti macam mana. Beli cat anti-rust, cat balik tu apa tu. Alright, tayar pun dah set cuci lah. Spare. Kotor gila sebab dia dah air dah bertakung nanti lama. 2 minggu, habis banyak dah karat. Okey, selesai kan. Settle. Ni cat untuk apa? Bonet aku dah sampai. Ini Aika 503 2K. 503 2K aku dah sampai. Ini 503 touch up nya. Untuk kalau tu kopek. Okey, ni stiker kan. Ni stiker untuk kat depan pintu tu. Aku nak pasang stiker supaya apa? Bagi dia kalau kita pijak dekat tempat kaki belah tepi nak buka pintu tu, dia tak adalah cala cat dia tu. Sebab baru cat kan, kita letaklah stiker. Okey ni geng. Ni nak gantikan apa yang dalam bonet tu. Tu dah bunyai, tapi yang kali ni aku beli yang jenis ni. Dia bukan papan, dia macam boleh lipat-lipat. Tapi bawah tu kena lapis lah plywood. Tidak dia ni kan. Kalau jenis ni insya-Allah tak ada apa. Kena air pun tak ada apa. Boleh lipat-lipat. So ni suara punya lah. So nanti ada masa aku akan touch up dalam bonet tu. Nak cat balik. Tapi kena buang karat dulu lah. Dah cuci dah. Tinggal nak buang karat. Itu barulah kita masuk anti-rust ni. Ni untuk tahan karat. Okey geng. So kalau kau nak minat shopping beli barang ni, bolehlah klip je kat bag. Ni untuk touch up. Ni kalau macam cat-cat terkopek sikit-sikit tu, kita boleh touch up pakai ni lah. Ini standby nak repair sikit-sikit mana-mana yang tak kena tu. Alright, assalamualaikum.